Hello guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bersama aku lagi, Lokman Razak. Welcome back to my channel guys. Okay, so hari ni 18 bulan 5. Aku baru sampai dekat kolam. Kolam LG Batanggali. Aku sebenarnya dah lama tak datang sini. Dah lama tak main kolam. Okay, so tujuan aku datang kolam hari ni, aku ada benda aku nak test. Barang untuk mancing lah. So jadi aku tunjuk barang apa. Alright, aku dah settle bayar. Dah dia punya harga. Okay, thank you my friend. Berapa? Dua. Tiga? Oh, tiga. Tiga. Ni guys, timing ikan lepas guys. Pukul 10. Pukul 3. Right, thank you. Alright. So kita masuk pukul 9.50. 9.50, 4 jam. Pukul 10 lah. 11, 12, 1, 2. Pukul 2 kita caw. Oh, mantap. Stay tune. Okay guys. So, sekarang aku nak set up barang dulu. Ikan pun baru lepas tu. So, stay tune. Hari ni aku nak try main pelampung dulu. Sebab aku nak ada barang baru sampai, aku nak try. Aku beli mata KL guys. Beli mata KL. Lama gila aku tak masuk sini guys. Hari Ahad biasa kalau kolam ni dia memang akan lepaskan ikan besar-besar kan. Sebenarnya aku dah lambat dah ni guys. So tak apa, kita santai. Ikan tak lari mana kan. Ada rezeki kita buat naik. Aku nak try spot area, nak try spot sini dulu. Sebab biasa depan ni dia MJ, biasa main depan ni. Aku pun tak pernah naik MJ lagi. So aku target ikan hari ni, aku nak target MJ lah. Ada orang strike belum?
Okay guys, so ni lah pasal barang ni lah aku datang sini nak try. Aku tengok barang ni macam baik je, sebab tu aku try. Aku try beli satu. Leader kita pakai 40. Belum ada orang crack lagi ya. By the way guys, leader ni aku pakai daripada brand Bulzen, fluorocarbon 40 LB. Okay, cantik. Leader dah siap. Aku pun tak tahu terlebih panjang ke, ngam ke, aku tak tahu. Cuba kita try. Okay, so dia punya getah ni kita masuk dekat tanduk dia. Okay, turun, cantik. So, udang boleh lah hidup lama macam ni kan. Sekarang aku nak guna kat kampung ni guys. Comel kan.
Kampung Itik. Aku rasa lidah aku ni panjang sangat ni. Tak apa. Kita mulakan balingan yang pertama. Okay, kami nampak aku punya pelampung. Okay guys, sekarang pukul 11 guys. Dah pukul 11. Ikan baru lepas guys. Ya, kita tunggu. Kai. Alhamdulillah. Okay guys, kita tadi ada baci tu share tip setting perambut dekat kolam sini. Kalau boleh dia kata nak selepas setengah di apa perambut. Sebab kolam sini kedalaman dia dah parah dada. So sekarang pun dah pukul 2. Tak apa lah, kita cuba next time lah. Okay guys, dia ada kumpau. Tak apa, tak ada rezeki. Tak apa, kita jumpa next video. Assalamualaikum.